Biasa ada orang tanya, Joey tak pergi beraya ke kat rumah kawan tahun ni? Jawapannya mestilah pergi awak. Setiap tahun Izzati, iaitu kawan Aiti akan ajak untuk pergi beraya kat rumah dia lah. Lepas tu kalau raya Cina kan, kita orang akan macam bawa buah oren ke apa-apa, pergi rumah apa tu, ziarah lah. Tapi orang Melayu I tak tahu lah, tapi setiap tahun I akan beli something sebelum pergi rumah dia. Dan tahun ni I beli satu ni, comel gila. I nampak ni, I terus I want this one because it's like dia satu buah tangan yang sangat-sangat cute lah. Dia ada Mickey Mouse punya. Dia snack makan. Dan rasanya I memang kenal Ati sejak form 1 lagi, iaitu sejak tahun 2013. Dan tahun ni dari 2025. Memang masa berlalu dengan sangat-sangat cepat lah. I memang nak kita, we see each other growing up. I dulu nampak dia kecil sampailah sekarang dah umur 25. Alright. Rumah tengok susah kat mana? Dia seorang pakcik. Cantik sikit tapi dia nanti lah.